Kalau saya ada RM10,000, mana tempat terbaik untuk saya parking duit tersebut? ASB ke, tabung haji ke, ataupun emas? Baik, sebenarnya ketiga-tiga instrumen ni adalah baik. Cumanya kita nak kena bahagikan ikut portion masing-masing yang mana lebih sesuai. Seperti kata Warren Buffett, don't put all eggs in one basket. Jangan letakkan semua telur dalam satu bakul sahaja. Diversifykan kita punya simpanan dan juga pelaburan. Sebab apa? Takut-takut satu tak jadi, kita masih ada simpanan yang lain untuk cover ke semua portfolio kita. Baik, kalau ASB, kita akan dapat dividen lebih kurang 5% setahun. Adapun tabung haji, kita akan dapat dividen lebih kurang 3% setahun. Dan emas pula, mengikut sejarah 20 tahun kebelakangan ini, purata kenaikan harga emas adalah sekitar 10%. Jadi 10% ni adalah minimum. Boleh jadi lebih lagi. Tapi disebabkan emas ni ada spread harga iaitu sekitar 6 hingga 9%, maka simpanan 1 tahun sangatlah tak sesuai. Kalau kata kita beli dan simpan peram selama setahun, maka dia akan sekadar balik modal sahaja. So untuk keuntungan dengan emas perlu ambil masa sekurang-kurangnya 2 tahun baru kita nampak keuntungan. Tetapi emas ni bukan kita dapat untung yang kecil saja. Sebaiknya kita peramlah 3, 4 hingga 5 tahun sehinggalah 10 tahun barulah kita benar-benar nampak keuntungan dia. Adapun simpanan jangka pendek yang bawah 2 tahun, elok kita allocate kepada ASB ataupun tabung haji. Jadi kesemua instrumen ni adalah penting. Satu untuk jangka pendek, satu lagi untuk jangka panjang. Bagi yang berminat untuk mulakan simpanan emas dengan Public Gold, anda boleh tekan bilik biru, isi nama anda, nombor telefon anda, email dan juga tempat anda. Kemudian saya akan kontak anda dan saya akan bimbing anda sebaiknya.